sorang, suasana politik makin panas menjelang pilihan raya akan datang. Terbaru, Parti Islam Se-Malaysia atau PAS dilaporkan meletakkan sasaran besar, iaitu mahu merampas kerusi Parlimen Muar daripada penyandangnya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sasaran ini dijangka akan direalisasikan pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Pesuruhjaya PAS Johor, Mahfuz Mohamad turut memaklumkan bahawa bukan itu sahaja fokus mereka. Malah, PAS juga berusaha untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Maharani dalam pilihan raya negeri Johor yang akan datang. Apa yang menarik, mereka kini sudah mula memperkukuh jentera parti lebih awal sebagai persediaan menghadapi saingan yang dijangka semakin sengit. Ini menunjukkan bahawa strategi politik kali ini bukan main-main. Semuanya sudah dirancang dari sekarang. Dalam masa yang sama, kenyataan Mahfuz mengenai kerusi Parlimen Muar turut mencuri perhatian ramai, memandangkan kawasan itu kini diwakili oleh figura muda yang cukup dikenali. Program pelancaran jentera pilihan raya ini turut dirasmikan oleh Muhammad Sanusi Mad Nor yang juga merupakan pengarah pilihan raya PAS Pusat. Turut hadir beberapa pemimpin penting lain termasuk Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Johor, Sahrudin Jamal serta wakil daripada Parti Pejuang Tanah Air iaitu Nur Nikmin Osman. Kehadiran mereka menunjukkan kemungkinan kerjasama atau sokongan antara parti-parti tertentu dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Jadi persoalannya sekarang, mampukah PAS benar-benar merampas kerusi Muar? Atau Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan terus mempertahankan kedudukannya? Apapun, kita tunggu dan lihat bagaimana percaturan politik ini akan berlangsung. Yang pasti, PRU 16 nanti dijangka lebih sengit dan penuh kejutan.